Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mendoakan kesihatan dan kesembuhan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kini dirawat di Institut Jantung Negara IJN. Saya dan Azizah mendoakan keafiatan dan kesembuhan segera buat Tun, insya-Allah, tulisnya di media sosial pada Selasa. Terdahulu, Tun Mahathir dimasukkan ke IJN sekitar pukul 9.30 pagi semalam akibat terjatuh di kediamannya. Perkara tersebut disahkan oleh Setiausaha Akhbar bekas Perdana Menteri itu, Sufi Yusof. Sebelum ini, Tun Mahathir pernah dimasukkan ke IJN pada 13 Julai 2025 selepas menghadiri program piknik dan potluck sempena ulang tahun kelahirannya ke-100 dan isterinya ke-99 di Putrajaya. Sehubungan dengan itu, doa kesembuhan buat Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dimasukkan ke IJN dilihat meraih pujian dan orang ramai. Rata-rata memuji Datuk Seri Anwar Ibrahim atas doa yang dititipkan terhadap bekas Perdana Menteri berkenaan yang dilaporkan terjatuh. Tanda ingatan itu disampaikan PMX dan isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang kini berada di Turki bagi lawatan rasmi. Warganet dilihat menghargai kata-kata baik diucapkan Perdana Menteri untuk pengasas Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu. Hebat akhlak Datuk Seri, kalau orang lain ni macam Tun kata pada PMX, tapi PMX tetap tak balas. Ucap selamat hari jadi, doakan lagi kesihatan. Tak apalah, Allah Maha menilai setiap hati manusia. Alhamdulillah, walaupun dikata oleh Mahathir, kononnya Anwar adalah pengkhianat, beliau tetap doakan sahabatnya yang sama-sama pernah bersatu dulu. Ingat, biar orang buat kita jangan balas balik. Itu yang Nabi Muhammad SAW ajar. Inilah PMX terbaik selamanya. Demikian antara kata netizen.